Bila iblis berbisik, yang hina pun boleh jadi mulia. Astro Shaw melihat potensi besar genre seram yang sering mendapat tempat di hati penonton. And ini bukan saja di Malaysia, tetapi it goes beyond Malaysia dan diinspirasikan dari kisah-kisah misteri masyarakat Nusantara. Yang banyak menangkap interest saya ialah cerita yang tradisional dan mengandungi unsur pemujaan sebenarnya. Dalam filem ini, kelainannya adalah keberanian oleh seorang penulis menerokai aspek-aspek gelap manusia. Bukanlah satu topik yang dipandang remeh. Benda itu serius. Benda itu serius ada di masyarakat kita daripada dulu sampai sekarang. Kami berharap penonton dapat menerima pendekatan baru dalam genre seram Nusantara yang bukan sekadar menakutkan tetapi juga mengangkat isu budaya. Jasa nilai Okay, nama saya Hazum Mahidin dan saya penerbit dan head writer untuk cerita Malam Terlarang. Malam Terlarang berlatar belakangkan tahun 1987 di mana sebuah keluarga digoncangkan dengan tragedi yang menimpa anak sulung Safa. Adik bongsu Mawar mula menyiasat kematian kakaknya dan diganggu oleh entiti-entiti. Ibunya turut diganggu entiti dan keluarganya semua terganggu dengan kejadian tersebut dan siasatan Mawar akhirnya membawa kepada pembongkaran suatu rahsia yang sangat mengejutkan mereka sekeluarga. Cerita ni tentang dinamik keluarga yang toksik dan macam mana perasaan apabila menghormati orang tua itu di-abuse dan diperlakukan dengan tak sepatutnya. Cerita Malam Terlarang basically dia for this one, so far dalam career I dah banyak buat horror movie. First time yang kita buat yang 1987, saya rasa yang sangat efektif, nampak very 1987. Lepas tu kita pergi cerita tu as, again, most horror movies pasal family. Tapi in this particular cerita of a family tu, kita nampak a father and a mother and tanggungjawab as a ibu bapa, macam mana their actions ada repercussion akibat dekat anak-anak. So basically dia punya actions tu macam mana the actions affect anak-anak dia. So I rasa bila horror story macam tu kita akan terasa sangat emotional and that's the difference between this horror movie dengan horror movie yang lain. Dengki orang ni kena berakal macam ni. Ayah. Anu ni tak pelik ke? Kak Safa mati macam tu je. Okay, saya Nur Hisham Muhammad, orang panggil tu. Kebetulan ini adalah pertama kali saya direct filem dan nak meletakkan tanggungjawab yang paling besar, saya rasa yang paling besar, paling dahsyat yang dalam kerjaya saya. Selama ni saya hanya DOP, banyak benda yang saya dah buat dalam DOP. So, direct filem adalah kali tahun. Bekerja dengan Abang Labu agak berbeza dia punya cara pekerjaan sebab dia punya perspektif dan view terhadap semua scene dan karakter dalam cerita ni agak berbeza daripada sebelum-sebelum ni. Sebelum-sebelum ni punya director saya pernah bekerjasama. Saya amat bernasib baik kerana saya dapat bekerjasama dengan seorang pengarah yang sangat memahami dan sangat menyayangi pelakon-pelakon dia. Ni adalah filem pertama arahan Encik Labu kita. Sangat-sangat best daripada segi pembikinan, daripada segi shot, daripada segi technical, everything semua tu tak perlu dipersoalkan lagi. Abang Labu memang itu memang makanan dia. Dia sangat tidak nyata dia menuntut daripada pelakon. Kita nampak dia lebih terbuka walaupun dalam masa yang sama dia ada yang dia kendaki, tapi sikap dia, cara dia menggunakan sering perkataan dia kata saya tak tahu macam mana keadaannya macam ni, suasananya macam ni, tapi saya tak tahu macam mana buat. Saya tidak tahu macam mana, ini satu nilai yang sangat tinggi pada saya. Abang Labu ni dia seorang yang sangat teknikal
which I really appreciate because he's very specific with his direction. Dengan vision dia, dengan direction dia. So, senang jugalah nak ikut arahan dia sebab dia tahu apa yang dia nak. Dan kali ini dia sebagai seorang pengarah, saya sangat-sangat senang untuk menjayakan watak saya sebab dia ada vision dia dan saya kena mencari vision dia dan saya rasa saya dan dia adalah mungkin satu kepala, so senang untuk saya nak sampaikan apa yang dia nak. Dan daripada segi pengarahan, pasti Abang Labu pun sedikit sebanyak pengalaman dia yang pertama untuk menyesuaikan diri, memberi arahan kepada pelakon-pelakon, pengalaman baru bagi dia. Dan seronok sebab saya tahu Abang Labu kerja macam mana. Okay, untuk watak Mawar ni, bila pertama kali Sasha dapat skrip dan juga karakter sebagai Mawar ni, Sasha ingatkan karakter ni adalah karakter yang supporting yang biasa saja. Tapi bila once dah dapat the full script, the storyline, and bila baca rupanya Mawar ni adalah the main character yang drive cerita ni, cerita Malam Terlarang ni. Dan boleh dikatakan perasaan tu sejujurnya a bit nervous. Pressure tu diletakkan pada Sasha sebab Sasha adalah muka untuk orang faham cerita ni daripada start sampailah hujung. Dia banyak juga main emosi, and bukan emosi yang biasa. Dia heavy, banyak menangis, banyak keliru, banyak confusion, and also the mix of emotion tapi semuanya heavy in one go. Ini pertama kali Sasha bekerja dengan Zul Arifin dan juga macam kita tahu Kak Sofia Jane adalah seorang veteran yang lama dalam industri, dan juga Uncle Sabri Yunus. Dan untuk dapat bekerja dalam satu skrin dengan nama-nama yang besar dan juga nama-nama yang baru adalah satu pengalaman yang tak boleh dilupakan lah. And bekerja dengan diorang sangat-sangat mudah. Watak saya adalah seorang bapa, seorang suami dan juga seorang anak kepada Adun, dan saya juga sedikit sebanyak ada berlatar belakangkan politik. Filem Malam Terlarang agak berlainan sikit daripada filem-filem yang saya pernah terlibat sebelum ni. Kali ini filem ni berlatar belakangkan di waktu sekitar 80-an. Benda ni pengalaman yang agak baru bagi saya. Bagi saya sebagai pelakon, saya akan tanya mengenai scene saya first kali, and then second, dan kita nak synckan yang apa yang bakal saya akan buat nanti, saya akan synckan dengan watak-watak yang lain dan juga dengan the whole penceritaan projek ni. Mencabar bagi saya adalah untuk make sure that saya punya graf watak saya tak ketinggalan. Dan juga cabaran bila kita shoot cerita ni, of course kita ada daripada segi location, daripada segi ialah cuaca, dengan cerita ada hujan, itu cabaran bukan bagi saya lah, bagi semua, the whole team and the whole production team untuk buat filem ni. So saya kena bagi tahu juga dalam interview ni yang kita team belakang tabir memang the real champ lah. Persiapan saya seperti biasa adalah untuk memahami teks, dan saya amat bernasib baik kerana saya dapat bekerjasama dengan Hazo, penulis skrip Malam Terlarang, dan juga Labu yang merupakan pengarah untuk filem ini. Cabarannya yang paling ketara saya rasa adalah sebuah filem yang sangat berskala besar pada pandangan saya, yang hanya mempunyai 25 hari untuk memastikan penggambarannya dapat diselesaikan, terutama sekali kerana kita bermain dengan set-set yang di luar yang dipengaruhi oleh hujan dan sebagainya. So saya rasa itulah cabaran yang paling besar. Saya rasa semua babak-babak yang ada di dalam cerita ini menarik, walaupun saya tak terlibat dengan babak-babak itu. Harapan untuk cerita ini saya rasa untuk ia menjadi satu filem yang box office. Saya rasa mungkin untuk mereka yang peminat tegar genre horror, mystery drama, saya rasa ini merupakan satu filem yang saya rasa perlu dinanti-nantikan. ولا يعوده حفظهما
Safa ni she's ever growing. So actually past Safa was a very different person compared to present Safa. Sebelum kita start shoot, actually kita ada beberapa rehearsal kat office where kita establish Safa punya past. Dan Ayla juga ada satu notebook where I tulis semua sifat-sifat Safa. Past Safa dengan present Safa, yang apa yang membawakan Safa ke present time. And saya rasa untuk nak switch my mindset untuk each kind of Safa was a bit of a challenge, especially on set. With enough discussion with the director dengan showrunner Hazo, I was able to really live in the character of Safa. Untuk saya, scene yang paling menarik masa Safa jadi hantu. Tu I rasa I boleh eksperimen kau-kau with the character. And I think I had the most fun lah with Safa hantu. I rasa in a way movie ni dia macam cultural preservation. You will see tradisi yang dah tak dipraktiskan in this movie, and I think that's really special. Tidaklah perlu persiapan yang rapi, yang detail. Yang penting pada saya adalah memahami wataknya bagaimana, tuntutan pada watak bagaimana. Jadi saya cuba menghayati watak seorang Mokhtar. Ya, saya tahu ini watak yang paling sukar untuk saya bawa. Suasana persekitaran kita yang kita menjadikan referensi kita, bukan seorang dua, dan kita merujuk kepada beberapa orang di sekitar kita. Kebiasaan filem horror kita, dia hanya mementingkan penonton takut. Oleh kerana cerita Malam Terlarang ini ada satu nilai lain di belakang, di sebalik cerita ini. Jadi saya tertarik kerana saya tak nampak keseraman akhirnya pada cerita ini. Saya nampak lebih kepada satu penceritaan. Kita tidak sepatutnya melibatkan diri kita berhubung, berkawan atau menggunakan kuasa-kuasa lain daripada kuasa Tuhan. Yang sisi seram tu ada, tetapi pada diri saya sendiri ini kesan yang lebih besar. Persiapan Mak biasanya macam itulah. Bila Mak dapat skrip, Mak akan baca berulang kali sampai faham cerita tu. Lepas tu Mak fokus pada watak Mak lah. Apa kaitan Mak dengan keluarga Sarimah? Apa hubungan Mak dengan diorang? Sarimah, Omar, Safa, Mawar. Cabarannya macam hari ni lah, contoh cabaran lah ni. Dekat pukul 6 dah, Mak baru je habis Mak punya scene. Dekat pukul 6 pagi dah. Itu cabaran salah satu. Cerita pula cerita seram. Mak jarang buat cerita seram. Sebab Mak nakut. Bila Mak dah ambil tanggungjawab ni, dah terima tawaran ni, Mak buat je lah. Pengajarannya dalam cerita ni ada banyak pengajaran, tauladan. Tapi salah satunya kita ni jangan berburuk sangka. Persiapan yang Hanisha buat untuk watak Pak Mabul ni, awal-awal lagi diorang dah bagi hantar pergi training sebab watak Pak Mabul ni dia ada macam unsur menari, lepas tu so training tarian pergi, lepas tu Pak Mabul ni dia tak cakap bahasa Melayu, dia cakap bahasa Sunda, Indonesia. Jadi saya ada pergi juga training untuk bahasa Sunda. So basically untuk jadi Pak Mabul ni there's a lot of training lah. Banyak juga training I pergi, tapi dalam masa yang terdekat. Okay, hi. Saya Amin Musaja as a head of makeup and SFX. Okay, untuk Pak Mabul actually kita mix Sunda punya look, kita mix dengan Pantai Timur punya look. Sebab kita tak nak terlalu Sunda dan tak nak terlalu Pantai Timur. So kita ambil tengah-tengah. Cabaran yang Hanisha lalui sepanjang shoot ni untuk Pak Mabul banyak kot sebab Hanisha kena menari, Hanisha kena cakap bahasa Sunda. Lepas tu ni headgear atas kepala ni, I rasa macam adalah dalam 5 kg kot atas kepala ni sebab dia sangat-sangat berat. And then lens I sebesar-besar planet
Dia jadi macam, penatnya kadang-kadang susah sebenarnya jadi hantu ni. Persiapan saya untuk memegang watak Gas adalah di mana Gas ni dalam cerita ni dia ada scene dengan Omar di mana bos dia di kantoi yang dia bercinta dengan anak Omar. Jadi persiapan saya nak tengok macam mana orang kantoi sesuatu, kantoi merogol, kantoi membunuh, dan persiapan saya banyak tengok orang-orang yang baru membuat jenayah. Saya kaji macam mana orang yang bersalah ataupun yang tak bersalah, reaksi dia menghadapi satu tuduhan. Itu agak berat, tetapi dari segi scene-scene yang lain saya rasa saya membawa watak sebagai seorang yang loyal, setia kepada bos saya. Benda yang saya rasa mencabar adalah sebenarnya untuk tahan gelak berdialog dengan Zul Arifin. Itu saya rasa susah lah sebab saya dah bekerja dengan Zul Arifin 3 kali, 3 filem dah untuk yang Malam Terlarang ni, dan kita orang selalu berborak, selalu bergelak, ketawa, dan itu mencabar bagi saya. Bagi saya, cerita Malam Terlarang ni mendekatkan isu yang dalam kalangan masyarakat kita tetapi tak disoalkan, dia tak diperbualkan sangat. Dan saya rasa itu adalah satu keunikan filem Malam Terlarang ni. Moral of the story yang saya nampak dalam filem Malam Terlarang ni adalah setiap perbuatan yang buruk akan dapat balasan yang buruk. Jadi pilihlah jalan yang betul. Saya kini lebih bersemangat untuk berjuang. So harapan kami penonton bukan saja terhibur tetapi juga lebih peka terhadap sejarah, warisan dan kekuatan dalaman yang sering tersembunyi dalam kisah-kisah seperti ini. The horror is very horror. Dia juga eerie and dia juga satu horror movie yang saya rasa storyline yang very unexpected. Apa yang boleh kita ambil daripada cerita ni adalah janganlah syirik kepada Tuhan. This movie is a gateway to learning about all of our lost traditions. Harapan Mak, semoga filem ni mendapat sambutan, disukai ramai, harap panggung penuh. Harapan saya untuk cerita Malam Terlarang ni, semua penonton tengok dan pelajari apa yang nak disampaikan dan mendapat manfaat pada semua orang untuk menjadi orang yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, masyarakat yang lebih baik. Saya sentiasa mengharapkan filem-filem, especially yang saya terlibat, mendapat tempat di hati penonton. Hopefully you guys enjoy. Jangan lupa saksikan filem terbaru lakonan saya, iaitu Malam Terlarang. Jangan lupa saksikan filem Malam Terlarang. Jangan lupa untuk menonton filem Malam Terlarang. Jangan lupa saksikan Malam Terlarang. Jangan lupa saksikan Malam Terlarang, terbitan Astro Shaw. Terbitan Astro Shaw yang bakal muncul di pawagam terdekat anda. Seperti semua sedia maklum, 7 bulan lepas tragedi menimpa keluarga kami. Saya kini lebih bersemangat untuk berjuang. Dengki orang ni kena berakar macam ni. Ayah. Anu ni tak pelik ke? Kak Safa mati macam tu je. Macam mana kalau Kak Safa tak tenang? Bila iblis berbisik, yang hina pun boleh jadi mulia. Apa jadi? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Ada benda yang tak kena dengan pangkin tu, bah. Dalam dunia ni,
lagi hantu daripada hantu. Tengok ni. Ni bukan